Ingatkan ada aplikasi AI tu pada telefon je, rupanya untuk barang elektrik, aircon ada aplikasi AI. So sekarang ni aku gunakan aircon brand Media 1.5 HP. So untuk ruang bilik aku ni, okay, master bedroom boleh tekan besar. So memang kena pakai 1.5 HP. Sebab apabila korang silap membeli kan, itu punca aircon korang kompres energi elektrik terlampau kuat dan menyebabkan bilik korang, okay, lambat sejuk. So antara fungsi dan kelebihan, okay, brand Media 1.5 HP ni kan, okay, yang pertama dia jimat elektrik, okay, dia ada inverter, okay, dia lengkapi dengan AI, yang mana dia akan detect suhu bilik yang bersesuaian. Okay, so kalau korang dah setting contohnya, okay, walaupun 24-25 temperature, dia still cari, okay, temperature yang bersesuaian dengan suhu bilik korang. Dan selain itu juga, brand Media ni aku suka sebab apa? Sebab dia punya kompresor, dia punya aircon, bunyi dia memang smooth. So kalau korang tidur kan, korang takkan terdengar, okay, dia bunyi kompresor yang kuat tu. So kalau korang nak bilik korang sejuk, tidur dengan nyenyak, korang boleh gunakan Media 1.5 HP, okay. Yang ni memang sangat-sangat aku recommend ke korang dengan harga dia bawah 1,300, korang boleh dapat, okay, aircon dengan harga berapa milik. Brand Media ni antara brand yang tengah top sekarang. Dan macam biasa guys, cuba korang check back dekat bawah berapa korang dapat untuk harga aircon ni.